Pancing je. Dia bongok dia jaya. Terimalah. Apa? Terima apa? Korang, sekejap lagi saya bukan post pukul 8. Sofi nak post konten Sofi pada pukul 8.30 malam. Sabar, bagi aku cakap dulu dah. Aku pukul 8 dulu ni. Sofi. Okey, yang dalam ni aku akan post konten aku pada pukul 9 malam. Asal pula konten kau pula konten aku dulu. Anda dan Serina kalau juga Si botak ni over. Asal pula aku pula bukan aku nyanyi. Kau yang kau blushing tu. Abang Kanda. Ni tak boleh nak bercakap. Ya, aku shaking. Sumpah aku shaking. Aku shaking. Yang hari-hari tengok konten Abang Kanda dekat YouTube. Abang Kanda yang baru balik unggah. Ya, aku tak tahu. Aku tak boleh nak cakap apa dah. Aku shaking. Aku shaking. Mana Kak Syah? Dah tarik nafas. Hidung. Pejamkan mata. Pejam hati tarik nafas. Pejamkan mata. Tak boleh nanti tidur terbawa mimpi Abang Kanda. Kak Syah mana abang? Tak ada dekat rumah. Bol hantar dia balik ni. Oh. Ha, ni nak post konten kejap lagi pukul 8 ni. Ada lah ni. Sebelum tu saya nak tanya sikit boleh? Apa dia? Awak jual beg ke? Taklah bang, itu beg kerja saya. Kerja ingat awak jual beg. Awak tengah buat tu ke apa, tengah jual-jual ke. Tengok beg awak sikit, berapa tu harga? Tak adalah bang, itu beg kerja kat kilang. Bukan jual lah, tak ada jual-jual. Bukan. Sebab saya daripada Indonesia kerja kat sini. Oh, saya baru nak promote tadi. Ingat awak jual, kalau awak jual saya nak promote. Bukan. Itu beg kerja. Awak Indonesia kat mana? Dekat belah Medan. Medan, okey. Tanya sikit boleh tak? Saya nak ni tanya sikit boleh tak? Apa dia bang? Awak tak marah kan? Kita just tanya je lah kan? Ha? Awak punya colour kaki memang lebih kurang colour dinding ke macam mana? Saya tanya. Tak ada bang, saya baru je cat bilik. Cat bilik, maksudnya awak nak cat bilik tu biar nak cat bilik tu sama dengan awak punya tilang macam tu? Bukan. Tilang awak hijau sikit-sikit tu. Bukan, ini sebab lighting. Jadi cahaya dia mantul dekat sini. Oh, itu pada itu warna apa? Ha? Warna apa tu? Warna apa ya? Green light macam tu lah kot. Tanya pasal tilam. Tilam awak warna apa tu? Tilam ni color macam-macam color maroon. Ya, merah hijau lah. Merah hijau, betul? Betul. Ya. Awak ada apa-apa nak cakap kat saya ke sebelum saya gerak? Sebab saya nak promote konten ni. Buat konten apa hari ni bang? Tak ada konten pulak-pulak cim itu lagi? Ada. Pukul 8 malam kejap lagi. Tapi awak laki kan? Pukul 8 malam nanti awak kena live. Pukul 8? Ha. Buat lagi 6 minit ah. Lagi 6 minit. Jadi awak tengok live, awak pergi tengok, okey? Konten apa bang? Pasal apa tu? Awak kena tengok. Kejap lagi rumah kita, syurga kita. Wah. Lah, asal awak yang blushing ni. Saya buat konten untuk orang lain pun awak yang pula macam suka sangat. Tak, yang selalu tengok muka Abang Kanda dekat YouTube kan. Tahu-tahunya depan mata macam Terima kasih. Awak dah lama dekat Malaysia? 8 tahun. 8 oh lama dah. Dah jumpa dah lelaki Malaysia?
Ingat nak jumpa Abang Kanda dulu. Nak selfie je. Boleh dia kena jaga. Dengan 4 sekawan. Kau dapat 4 sekawan. Bolehlah sebelum balik Indonesia. InsyaAllah. Awak dah jumpa belum? Orang panggil jodoh Malaysia jumpa. Jodoh tu belum jumpa lagi bang. Oh, belum jumpa. InsyaAllah nanti jumpalah tu. Okey. InsyaAllah. Awak ada apa-apa nak cakap sebelum saya nak gerak? Tak tahu nak cakap apa. Anda gitu. Masuk tu lagi di blushing ni. Bila nak turun tu? Apa Syahmi? Aku mau. Mau apa? Mau apa? Mau mas. Mau mas? Bila nak turun JB? Abang Mas ni kau dekat? Dia Apa dia? Bila nak turun JB? Bila nak turun Johor? Nanti. Aku pun bila tangan aku basah. Aku checking pun. Basah pula tangan. Aku checking. Dah tahu dah cakap apa. Lagi 2 orang mana? Lagi 2 orang. Tak ada. Mike kan mana? Tak ada. Tinggal kita berdua je sekarang ni. Kita orang dah bubar. Sian. Okey, awak ada apa-apa nak bagi tahu lah sebelum nak gerak ni? Apa ya? Nak cakap apa? Ya, memang rumah dinding dia hijau. Bukan green screen, dinding hijau. Ya. Hijau bang. Maklumlah bang. Nampaklah. Maklumlah apa? Tak, sebelum ni bilik gelap. Jadi kita buat colour dari antara hijau kan. Awak ada apa-apa nak cakap lah sebelum saya nak gerak ni? Tak tahu nak cakap apa bang. Tak Sebab tahu nak cakap apa. Maksud tak ada benda nak cakap dah? dah checking ni. Berseking je. Semoga karya Abang Kanda dengan kawan-kawan yang lain kat sana semoga berjaya. Semoga tetap rendah hati, ramai tolong orang. Terima kasih awak. Terima kasih. Semoga awak punya rezeki, okey? Awak semua semoga awak dipermudahkan. Okey, awak cerita. Okey bang. Member tu elok di tepi saya. Sebutlah Kanda dengan Syahmi dan kawan-kawan. Kau pergi sebut nama aku seorang. Tak, Kanda dengan kawan-kawan. Betul aku musuh. Kanda dengan kawan-kawan. Padahal dia elok duduk tepi. Patah. Tak puji. Asal si botak ni? Tak nak. Bukan aku ni, ada orang nak cakap ni. Asal ada si botak ni? Terima. Tak, sekarang ni kau baru balik tau. Apa tayang-tayang dada ni? Asal tadi bukan tayang pusat. Engkau tak balik daripada sana pun dah tayang-tayang tangan kau tu. Aku nak tarik lagi. Dah laut. Jam dia. Boleh. Bodoh Syami. Share. Weh, kita orang nak pergi swimming. Share cakap apa tadi? Ya dah, dengan Syami je macam tu. Kenapa nak dengar? Dengar. Cakap kau nak cakap apa ni? Share. Asal kau cakap dengan Share? Share, pergi siap ni Kanda nak shoot ni. Share dah tadi. Masa kau ni? Syami aku gurau lah bodoh. Aku fikir betul. Benda apa? Tak ada. Tadi aku gurau dengan Syami. Tadi aku dengan okey Kanda, kau ingat tak yang waktu Syami pergi toilet tu? Kan kita ada borak. Terima. So, aku baru tahu dia. Aku pancing je. Dia yang bongok dia percaya. Terimalah. Apa? Terima apa? Kau, okay, pukul 8 malam. Dah pukul 8 malam. Saya nak beritahu kau yang saya nak post konten pukul 8 malam ni. Yang mana Okey korang, Sofi nak post konten Sofi pada pukul 8.30 malam, okey? Okey, yang mana dalam ni saya minta izin korang. Sekejap lagi saya akan post pukul 8.
Kak Kat, terima kasih. Sofi nak post konten Sofi pada pukul 8.30 malam. Sabar, bagi aku cakap dulu. Aku pukul 8 dulu ni. Sofi. Okay, yang dalam ni aku akan post konten aku pada pukul 9 malam. Asal pula konten kau pula. Konten aku dulu pukul 8. Okay. Konten aku 9. Ya, okay, untuk korang yang mana dalam ni, room Sofi, room saya nak post konten pukul 8 malam. Kau boleh tengok lepas tu pukul 8.30. Tengok konten Sofi, lepas 8.30 tengok pukul 9 pula konten Syamil, okay? Yes. Aku malah nak live dah. So aku promote dalam ni, okay? Okay, sekarang ni 8 tepat. Saya nak beritahu korang 4,300 orang. Boleh tak saya minta izin korang? Korang dah tengok konten saya, konten Sofi, konten Sami. Korang komen banyak-banyak, okay? Dan seterusnya, terima kasih. Sebelum saya end live, saya nak buka ni. Saya nak... Buka apa? Buka beg kuning? Apa benda ni, weh? Kau apa benda kau ni? Dia tak lawa. Jangan tak ambang nampak. Kau fikir kau cancel mana nak cakap aku tak lawa? Kau fikir aku peduli? Terima. Weh, bongok doh. Ya, Syed, aku nak bagi vitamin sikit boleh tak? Syed, aku nak bagi vitamin sikit boleh tak? Apa kau ni gampang puasa? Keganda dan cerina kau juga vitamin yang Si botak ni over. Asal pula aku pula, bukan aku nyanyi. Kau yang kau blushing tu. Oh, kau nak tengok pak kau blushing pula? Aku tak ada. Bukannya cabar aku tau. Tak ada. Korang dua ni berani dalam live je Berani lah. Kalau kita spill kan satu pada satu. Terima. Yeah. Sup. New gen ni bos. Dah pukul 8 malam saya post konten sekarang kong. Jangan lupa 4,000 5,000 korang pergi komen sekarang kat konten saya. Lepas tu konten Sofi pukul 8.30 dan konten Syami pukul 9. Okay. Unsubscribe. Kantoi Sofi apa yang kantoi? Tak ada benda pun. Terima apa siap? Unsubscribe je Shen. Dia tak buat konten. Okay, kau bye kau. Love you so much. Bye.